Tapi kerana ciri-ciri handphone ni bersifat tiada sempadan. Makna kata scammer yang call anda tak perlu duduk kat Malaysia pun, dia duduk kat luar negara, dia scam anda. Kalau dia duduk luar negara kan susah polis diraja Malaysia nak tangkap. Duduk luar negara, kau faham tak? Tu sebab aku cakap engkau, inilah dunia digital. This is topik tentang keselamatan digital. Ini yang Rahmat cakap, dunia digital, keselamatan digital. Aku nak suruh kau belajar tentang apa itu dunia digital. Memang kan tak semua orang nak dengar apa yang Rahmat cakap. Benda yang tak seronok, benda yang memboringkan, kan? Betul tak? Tu sebab banyak syarikat-syarikat swasta taja untuk program-program hiburan je yang sanggup keluar beratus ribu berjuta. Tapi kalau nak cerita pasal nak educate rakyat Malaysia, nak mengajar rakyat Malaysia, nak bagi pendidikan, susah nak keluar duit. Mana-mana negara dalam dunia ni semua pun ada scammer. Walaupun negara tu hebat, canggih, moden, yang berteknologi, negara yang sangat orang kata berteknologi tinggi, sama je, semua ada scammer. So mana kata jangan kita kata scammer ni boleh dihapuskan. Jawapan dia memang tak boleh. Kau buat macam mana pun tak boleh. Melainkan negara tu sangat, orang kata, bagi saya lah, takkan dibuat orang lah, negara tu haramkan handphone. Tu je. Sebab apa? Kita ni akan didatangi oleh scammer selagi ada handphone.